Kali ni kita nak cuci bahagian sprocket depan lah. Jadi kita untuk Bistrom kita kena buka dulu lah cover depan ni. Nampak plastik cover depan ni. Okey, jadi untuk buka dia kita kena ada pembuka nut saiz 8mm lah. Okey. Jadi nak buka ni dia ada dua skru. Skru yang pertama kat belah atas tu. Okey. Skru yang kedua sebelah bawah tu lah. Okey, jadi kita akan buka dua skru tu. Okey, untuk buka ni kita tak perlu buka cover tepi ni. Kita boleh terus buka dua skru dia dan kita boleh keluarkan lah. Okey. Okey, dah siap. Kita keluar, cara keluar dia kita kena sengatkan dia keluar macam ni. Okey, sengatkan keluar macam ni. Okey. Okey, tengok ni. Okey, nampak tak kotoran dia dekat cover ni. Okay, jadi kita nak cuci lah nanti. Okey, untuk hilangkan kotoran tu kita goncang dulu botol ni. Okey, kita guna ni lah, liquid moly, dan kita sembur je. Siap. Okay, seterusnya kita nak cuci cover sprocket depan ni. Okey. Kita ambil berus dawai dan kita gosok lah. Okey. Okey, jadi ini adalah cover depan yang telah cuci. Okey, tengok beza tak? Kena bersih lah berbanding sebelum ni, penuh dengan kesan minyak. Jadi dah bersih dan kita akan pasang balik lah. Kita pasang macam ni je. Kita masuk secara menyengit. Okey, dan kita selarikan cover ni dengan dua skru atas dan bawah lah. Kita ambil, kita pulas dulu guna tangan, baru kita pusing guna pemutar nut lah. Okey, kita dah siap pasang.